Yang wajib dry rambut lepas mandi, selepas dia guna hair dryer kipas. Rambut jadi kembang. Kau nak kembang ke kau nak botak? Kembang tak apa dek, makna kau volume. Kalau kuncup, makna rambut kau hauk. Better kembang daripada ni. Faham tak? Nak buat macam mana? Dah memang kita memang rambut tu memang itulah asal usul kita kembang. Kembang ni makna volume. Orang lain semua nak volume, nak rambut tu macam ada volume lah. Kau tak nak volume. Kau kena terima, faham. Oh Allah. Orang lain semua nak rambut macam ni ha. Secekak kangkung, teringat video tu dah. Ha. Kau ni kau nak rambut kau secekak kangkung ke? Ha? Kangkung RM2 macam tu. Orang biarlah kembang dik. Kembang tu lagi bagus. Kembang tu kau boleh setting. Kau tak perlu nak pakai dryer. Kau tak payah nak sasat-sasat rambut kau. Memang kau dah kembang dah. Ha? Kau tak Beyonce tu. Sampai lele sweet dia pakai. Bersyukurlah dik. Nak watch mana?